Ni adalah mini Jamie camera bag in dark stone. Cantik tak color dia? Nice kan? Yang ni material dia basi adalah pebble leather. Okay, so ni kalau dekat-dekat nampak tak? Yang ni pebble leather. Ada pemol logo dekat sini. Dia adalah gold hardware. Bahkan belakang dia ada satu slip pocket. Bag ni basi didatangkan dengan long strap. Okay, tak boleh detach tapi boleh adjust. So yang ini kita ada adjust dia paling panjang. So basi boleh pendekkan lagi. Ini kalau pakai dia. Comelnya besti, sangat-sangat cantik ya. Ini kan katalah besti dah adjust dia paling pendek, still lagi rasa panjang. Boleh tebuk dan tambah lagi lubang. Dia kat mana nak buat, boleh buat kat kedai yang mana ada servis tebuk lubang. Ataupun besti boleh buat juga buat sendiri dekat rumah. Just cari alat yang sesuai lah. Cari alat dia awak. Bahkan dalam dia besti ada satu pocket yang ada snap button. And then ada kat another side dia ada dua lagi card slot dekat situ. Apa yang boleh masuk dalam ni? Okay, so kalau katalah nak masuk Pro Max, boleh saja masuk. Ada nak masuk apa lagi? Medium wallet boleh juga masuk awak. And then katalah you nak pakai apa tu, nak bawa pasport. So ini dia basi pasport, kita try masukkan dia. Boleh. Pasport boleh masuk. And ada lagi sikit ruang untuk kalau basi nak masuk apa ni, lipstick ke, lip balm ke, kunci-kunci kan. Ada lagi ruang dia awak. Banyak jugalah boleh masuk dalam makeup untuk bag yang comel macam ni awak. And then kalau basi nak bawa hadiah ke, bagi dekat kesayangan, ke anak-anak ke. And then long wallet tak boleh. Mini Jamie tak boleh masuk long wallet. Kalau regular size wallet macam medium wallet, small wallet, yes boleh masuk. Even kalau nak masuk regular size wristlet yang ini pun boleh. Regular size wristlet pun boleh masuk dalam ni. Nampak tak? Ada dah lagi ruang dia basi. Okay, so untuk yang ini basi kita masih lagi ada stok. Kepada basi yang mana berminat dengan mini Jamie colored dark stone ni, boleh lagi sekarang dekat shop kita.